Bayangkan satu kampung ni, penduduk kampung tu hilang macam tu je, lesap. Totally. Lokasi sebenar kampung tu tak pernah disahkan. Ada yang kata kampung tu jauh kat dalam hutan Amerika Selatan, dan ada juga yang cakap kampung tu hanya mungkin wujud dalam cerita-cerita explorer. Nama kampung tu Hor Verde Village. Nama tu dia payah sikit lah kan kita nak sebut, tapi nama tu sebenarnya dia hanya wujud dalam cerita-cerita urban legend je lah. Setakat ni dia bukanlah nama-nama rasmi untuk sesebuah kampung tu. Cerita dia bermula apabila ada sekumpulan geng yang buat urban explorer ni. Mereka masuk satu kawasan hutan terpencil sebab mereka cari satu kampung yang dikatakan ditinggalkan secara misteri. And then bila mana mereka dah mula buat eksplorasi dekat hutan tu, sampailah mereka terjumpa kampung yang dikatakan orang. Kampung tu memang ada, tapi memang tak ada satu orang pun dekat kampung tu kan. Tak ada kanak-kanak berlari-lari, tak ada orang dewasa duk melepok, mengetih apa semua. Yang ada cumalah rumah yang terbuka. Bukan apa open house. Tahulah raya sekarang ni kan. Keadaan kampung tu ketika tu seolah-olah seperti orang yang sedang meninggalkan kampung tu dalam keadaan tergesa-gesa. Semua orang, tak ada satu orang pun yang tinggal kat kampung tu. Dan mereka pun pergilah dekat salah satu rumah yang berada dekat kampung tu. Mereka masuk, mereka explore dekat dalam rumah tu, sampailah dekat bahagian dapur, dekat atas meja.